أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddim, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani Yahya dan Ustaz Umar Yusuf yang telah meminda kitab Risalatul Tauhid ini. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا وتابع تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga dengan pertemuan kita pada pagi ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Risalatul Tauhid yang telah dipinda semula kitab ini oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani Yahya dan Ustaz Umar Yusuf. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada Muqaddimatul Kitab ataupun pendahuluan kitab. Dan Alhamdulillah pada pertemuan yang lepas telah sama-sama kita bicarakan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya-Allah pada pagi ini kita masuk dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Betul? Muka surat 5. Tulisan Jawi muka surat 5. Tulisan Rumi muka surat 9. Ada kan alhamdulillah. Okey. Buku lama, buku baru. Alhamdulillah. Sama tak? Muka surat 9. Betul kan? Buku baru Rumi muka surat 9 Sama tak? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah. Siapa Allah? Rabb, Tuhan sekalian alam. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin. Dan bermula selawat dan salam. Selawat dan salam ataupun selawat dan selamat ke atas penghulu kita, sayyidina, ke atas penghulu kita, wa maulana, dan ketua kita. Siapa penghulu kita dan ketua kita? Iaitu Muhammad. Muhammad sayyidil mursalin, penghulu segala rasul-rasul. Penghulu segala rasul-rasul. Wa khatamin nabiyyin, wa khatamin nabiyyin, dan penutup bagi segala nabi-nabi.
wa ala alihi, dan ke atasnya ahli keluarganya Muhammad tadi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Muhammad ajma'in sekaliannya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji-pujian itu bagi Allah. Siapa Allah? Iaitu Rabb, Tuhan, pentadbir, pengurus al-alamin, sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin, dan bermula selawat dan sejahtera ke atas penghulu kita dan ketua kita, wa maulana, dan ketua kita. Siapa penghulu kita dan ketua kita? Iaitu Muhammad sayyidil mursalin, penghulu segala rasul-rasul, wa khatamin nabiyyin, dan penutup bagi segala nabi-nabi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan ke atas selawat dan salam tadi ke atas ahli keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi ajma'in sekalian. Jadi sesudah Syekh memulakan penulisan ataupun muqaddimah ini dengan basmalah, dan juga didatangkan segala Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa bagi Allah? Siapa Allah ini? Rabb, Tuhan. Sekejap lagi kita akan detailkan makna dia. Kemudian diikuti dengan selawat dan salam, selawat dan sejahtera, selamat ke atas penghulu kita, wa maulana, dan juga ketua penghulu ni macam tok ketua juga mak. Tok ketua. Penghulu kita, wa maulana, dan ketua kita. Siapa dia? Muhammad. Siapa Muhammad ni? Siapa Muhammad ni? Sayyidil mursalin, penghulu bagi segala rasul-rasul, wa khatamin nabiyyin, dan juga penutup bagi segala nabi-nabi, dan juga selawat dan salam tadi, selawat dan selamat, selawat dan selamat, doa dan juga selamat ke atas siapa? Ke atas ahli keluarganya Nabi. Nanti kejap lagi kita detailkan siapa yang dikatakan ahli keluarga Nabi tu. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi ajma'in sekaliannya. Jadi yang pertama sekali, kita sambung balik. Hari itu kita berhenti dekat Ar-Rahim, betul tak? Ar-Rahim. Ar-Rahim kan? Kini kita mula alhamdulillah kan? Yang pertama sekali, alhamdulillah. Alhamdu. Pertama, alhamdu. Dekat situ ada dua. Alhamdu, iaitu hamdu. Hamdu tu. Hamdu tu ialah kalimat mufrad. Hamdu tu kalimat mufrad. Kalimat mufrad. Mufrad ni maknanya satu. Ada? Boleh? Saya angkat ni dulu. Nampak? Nampak Kenapa? Okey tak? Baik. Silau.
disebut oleh para ulama, hamdu tu sendiri tu makna mufrad dengan makna mufrad. Apa makna mufrad? Iaitu makna satu. Hamdu tu makna satu. Satu pujian. Ataupun kita letak satu pujian. Tetapi disebabkan masuknya alif lam, nampak tak? Kan ada alif lam pada awalnya kan? Maka alif lam yang masuk pada kalimat mufrad memansuhkan makna mufrad dan diganti makna jamak. Apa maksud makna jamak? Itu banyak dan juga sekalian ataupun merangkumi keseluruhan. Jadi akhirnya dia membawa makna apa? Sekalian pujian, segala puji. Betul tak? Dia makna banyak segala. Betul tak? Berpuji. Alhamdu, kalau dilihat pada makna awal, hamdu itu dengan makna mufrad, iaitu dengan satu puji. Mufrad dengan makna satu pujian. Itu makna asalnya. Tapi disebabkan masuk alif lam pada alhamdu ni alif lam masuk alif lam ni, maka alif lam bila masuk kaedah ilmu nahwu mengajarkan bila alif lam masuk pada isim mufrad, isim yang membawa makna satu ni, maka faedah dia memansuhkan makna mufrad dan digantikan dengan makna jamak. Apa maksud makna jamak? Sama ada makna banyak, sekalian, merangkumi keseluruhan. Tapi dia lebih tepat kepada merangkumi keseluruhan. Ini makna-makna ni. Baik, tak ada benda lain dah. Semua kat situ. Itu maksudnya. Itu sebabnya kenapa makna segala puji tadi tu dengan makna apa? Dengan makna tak ada benda lain dah. Semua puji-pujian yang ada dalam dunia ni semuanya ada dekat sini. Nanti kita bincang. Jadi makna asal hamdu itu dengan makna satu, dengan makna mufrad. Hamdu tu satu pujian. Kalau kita bawa hamdu tu makna dia satu pujian. Tapi disebabkan masuk alif lam ini, alif lam masuk alhamdu, dibaca alhamdu, maka alif lam ini memansuhkan makna mufrad tadi. Dipansuhkan makna mufrad dan digantikan dengan makna jamak dengan makna apa? Merangkumi keseluruhan. Merangkumi keseluruhan. Untuk ujian dia lah.
setiap kalimat isim, dia kalimat ni kalimat ataupun perkataan. Pagi ni kita belajar bahasa Arab. Kalimat ataupun dipanggil perkataan. Perkataan ni ada isim, fi'il, huruf. 1, 2, 3. Okey. Setiap perkataan, apa sekalipun perkataan dalam bahasa Arab, dia ada isim, fi'il, huruf. Dia duduk kat 3 je. Tak akan duduk pada perkataan lain. Dia tak ada duduk pada benda lain. Mak buka ayat-ayat bahasa Arab, sesuatu perkataan tadi sama ada dia isim ataupun dia fi'il ataupun dia huruf. Apa yang dikatakan isim? Nama ataupun kata nama. Nama ataupun kata nama. Fi'il perbuatan. Nanti kita tak nak cerita pasal fi'il. Huruf lah. Contohnya ba, kan, ba dengan makna dengan huruf yang membawa makna. Huruf yang membawa ataupun yang mengandungi makna. Contohnya ba ataupun ila, kepada, ataupun apa lagi? Apa lagi Pak? Ala, di atas, kan? Itu semua tu isim, fi'il, huruf. Maksudnya setiap perkataan dalam ayat bahasa Arab, maka dia sama ada perkataan tadi isim ataupun fi'il ataupun huruf. Dia duduk kat 3 ni. Selesai. Dia kena cerita di sini. Okey, selesai kalimat. Kemudian ayat kita nak cerita kat sini isim tadi. Isim itulah dia terbahagi kepada 2. Yang pertama isim nakirah. Yang kedua dipanggil isim ma'rifah. Apa yang dikatakan isim nakirah? Iaitu satu
ma'rifah satu perkataan. Perkataan ni perkataan isim yang mengandungi makna khusus dan merangkumi. Ini dia. Contoh kita ambil perkataan hamdun. Contoh dia seperti tadi apa kita bincang hamdun. Dekat sini contoh dia, sini hamdun. Dekat bawah ni contoh dia alhamdu. Tanda kita nak tahu perkataan nakirah iaitu dia tidak ada alif lam. Salah satu tanda perkataan itu perkataan nakirah ataupun sebuah perkataan yang mengandungi makna umum, iaitu dia tidak ada alif lam. Kerana salah satu daripada tanda makrifah ialah ada alif lam. Nanti banyak dekat situ. Kita tak nak bincang sampai ke sana. Cuma sikit-sikit je. Dan kita nak tahu perkataan itu perkataan makrifah. Macam mana kita nak tahu makrifah? Iaitu dia ada alif lam. Salah satu tanda ialah alif lam. Jadi bila dia tak ada alif lam, maka dia nakirah. Bila dia nakirah, maka ketika itu kita tahu bahawa dia adalah satu makna, dia mengandungi makna yang umum. Makna yang umum. Contoh gini. Seorang lelaki sedang masuk ke dalam surau. Ke dalam surau. Contohnya rajulun. Dakhala rajulun ila surau. Ila surau. Atau ila masjid. Dakhala rajulun. Saya padam sikit. Contohnya dakhala rajulun ila masjid. Dengan dakhala ar-rajulu ila masjid. Nampak tak? Ada beza? Ke atas rajulun tu apa dia? Mufrad dan nakirah. Dah selesai. Dekat bawah dakhala ar-rajulu, iaitu ada alif lam. Jadi bila kita tengok ayat tadi ataupun kita dengar orang baca dakhala rajulu ila masjid, maka ketika tu rajulu tu iaitu lelaki telah masuk oleh lelaki ke dalam masjid. Yang kat bawah pun telah masuk lelaki ke dalam masjid. Cuma bezanya rajulu di atas tidak ada alif lam, rajulu di bawah ada alif lam. Dan di mana beza dia? Apa maksud dia? Kenapa kat atas tak ada alif lam, bawah ada alif lam? Dekat atas dengan makna iaitu seorang lelaki yang tidak diketahui siapa lelaki tadi. Itu yang dikata dengan makna umum. Jadi bila kita tanya balik dekat orang yang cakap tadi, kau masukkan siapa lelaki tadi? Tak tahulah, tak pasti, tapi nampak lelaki tu masuk. Dekat situ kandungan makna dia. Jadi kalau katalah disebut dakhala rajulu, maka ketika itu lelaki yang terlalu umum dan tidak diketahui siapa. Tak
tak diketahui siapa. Kemudian yang kedua pula ada dahulu ar-rajulu, maknanya lelaki, tapi ada alif lam ar-rajulu. Maka ketika itu bila ditanya siapa lelaki tadi, oh Amir contoh, tapi dia tak sebut Amir, dia sebut ar-rajulu. Ataupun setidak-tidaknya dengan makna umum, setidak-tidak kalau tak terkhusus pada individu, tetapi dengan makna umum, yang mana umum itu diketahui siapa tu, identiti surau. Nah, dia masih lagi makna khusus. Nampak tak? Jadi bila datang ar-rajulu ada alif lam, mesti ada makna khusus. Tak. Dia maksudkan orang yang tertentu yang kita kenal pasti. Ya. Sesuatu benda yang dikenal pasti. Ma'rifah ni ialah sesuatu benda yang dikenal pasti. Boleh cakap mana boleh. Contohnya masjid, al-masjid ni, contoh masjid. Masjid isim tak? Masjid isim. Masjid dekat atas ni dengan masjid dekat bawah, dua-dua ada alif lam. Jadi bila dia kata al-masjid, maka ketika itu orang dah tahu dah masjid tu masjid mana. Masjid Subang Vista. Main masjid kata masjid. Tapi kalau katalah ila masjid, dia tak ada alif lam, ila masjid, maka kat situ masjid dengan makna umum. Jadi orang tanya lagi, masjid kat mana? Masjid kat mana? Jadi bila sebut dia al-masjid, maka orang dah tahu masjid itu masjid yang khusus. Dah maklum dah. Okay. Jadi alhamdu tadi, kita balik dalam bincang alhamdu. Jadi di antara kerja makrifah ini, itu tadi tu. Di antara kerja makrifah ini iaitu membawa makna menyeluruh. Di antara kerja itu tadi yang kita tulis awal tadi, iaitu alif lam tadi, iaitu isim makrifah. Alif lam itu adalah isim makrifah yang merangkumi kepada setiap sesuatu makna mufrad tadi. Jadi bila kata saja hamdu, iaitu pujian, maka umum dengan makna terlepas ke sana, terlepas ke sini, tak. Tapi bila sebut alhamdu, maka alif lam yang masuk pada isim makrifah tadi, dia pilih, dia merangkumi, maknanya tak ada satu benda lagi yang terlepas, semua duduk dalam rangkuman dia, disebabkan adanya alif lam. Atau sifat alif lam bila masuk pada perkataan mufrad. Saya dia selesai. Alhamdulillah, pagi ni belajar nahwu. Jadi baca Quran tu bila tengok jumpa je alif lam, maka itu perkataan isim makrifah. Bila jumpa satu-satu perkataan yang tidak ada alif lam, maka dipanggil nakirah dengan makna umum. Apa yang dikatakan pujian? Pujian iaitu zikrul khair ala
ta'zim. Maknanya dia sebut satu kebaikan di atas jalan memuliakan. Sebut suatu kebaikan di atas jalan memuliakan. Itu makna daripada zikrul khairi ala sabili ta'zim. Bukan jalan izah. Apa izah? Iaitu menyakiti. Ada orang disebut suatu kebaikan di atas jalan menyakiti. Contohnya seperti peli ataupun dia memburukkan. Dia cerita baik orang tu, tapi dia cerita dalam keadaan menyakiti, peli. Tentang orang tu muka dia buruk. Ya Allah, handsome-nya awak. Puji tak mak? Puji. Tapi pujian tu dia peli. Sebab apa? Hakikatnya orang tu buruk, tapi dia kata handsome. Jadi itu bukannya puji, itu peli. Berat, tak tenang. Nampak tak? Baik. Ini yang dikatakan puji. Zikrul khairi. Alhamdulillah, terang. Zikrul khairi ala sabili ta'zim. Sebut suatu kebaikan di atas jalan memuliakan. Bukan jalan izah, iaitu menyakiti. Seperti pedli ataupun memburukkan. Itu dia. Itu yang dikatakan pujian. Pujian ni bila kita puji ni ialah menyebut sesuatu benda yang baik ke atas seseorang, atas nak memuliakan dia. Ta'zim ni makna memuliakan, membesarkan. Bukannya untuk jalan menyakitkan. Jadi bila orang yang dengar tu rasa seronok, dia tak ada rasa sakit hati. Jadi itu dikatakan pujian. Okey. Selesai? Jelas Yang dikatakan pujian ialah menyebut kebaikan di atas jalan penghormatan ataupun memuliakan. Okay. Kemudian pujian terbahagi kepada 4. Ini biasa kita tahu. Pujian terbahagi kepada 4 pembahagian pujian. Pertama,
pujian-pujian. Lepas tu nanti keempat-empat pembahagian ini dia akan merangkumi kepada keempat-empat ini kepada alhamdu tadi. Apa maksud alhamdu? Segala puji. Dia merangkumi. Itu dia kata alif lam tadi tu. Itu yang disebutkan alif lam tadi. Dengan makna dia merangkumi semua. Dah tak ada lagi yang tertinggal. Maknanya dekat makna alhamdu tadi, puji-pujian tadi, dengan makna 4 pujian tadi. 4 pembahagian ni. Iaitu pertama, puji qadim bagi qadim. Siapa qadim? Allah. Siapa qadim? Allah. Jadi Allah puji Allah. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Siapa hadis? Makhluk. Iaitu puji Allah kepada makhluk. Dan yang ketiga, puji hadis bagi hadis, iaitu makhluk dengan makhluk. Makhluk puji makhluk. Yang keempat, iaitu puji hadis bagi qadim. Puji hadis bagi qadim, iaitu makhluk puji Allah. Jadi contohnya apa? Puji qadim bagi qadim. Itu yang Allah Ta'ala puji diri dia yang menjadikan langit dan bumi. Itu banyak puji-pujian dekat dalam Quran. Kemudian puji qadim bagi hadis. Contohnya seperti Allah memuji Allah memuji Nabi Allah Ayub. Ya, Allah puji Nabi Allah Ayub dengan ayat ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Nikmat hamba-Ku, sesungguhnya hamba-Ku itu awwab. Iaitu hamba tadi duduk dalam keadaan bertaubat baik. Allah puji Nabi Allah Ayub. Kenapa mak? Kerana sifat sabar yang ada pada Nabi Allah Ayub. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala puji dia. Kemudian hamba puji hamba. Itu lagi banyak. Isteri dia pandai masak, suami dia puji. Kan? Suami dia balik belikan hadiah, isteri dia puji. Jadi hamba memuji hamba tadi, maka pujian tadi, puji hamba dengan hamba. Itu contoh. Kemudian puji hadis bagi qadim, iaitu hamba memuji Allah. Itu yang selalu kita bertasbih, berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kita puji Allah SWT. Maka sekalian puji-pujian tadi semuanya balik semula kepada Allah. Itu yang dikatakan alhamdulillah. 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 Maka semua pujian-pujian ni dia balik semula alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji-pujian itu balik semula kepada Allah. Allah tu balik tu lah. Ingat lagi tak kita bincang bab Allah? Siapa Allah? Balik pada tu Ismun. Bincang bab Allah, tu balik ke sana balik. Apa yang dikatakan Allah? Ismun. Awak? Lupa dah. Wajibal wujud. Lupa dah. Ismun yang wajib wujud. Satu nama yang wajib wujud. Zat wajibal wujud. Zat wajibal wujud. Al-mustaghna alaihi kullu masiwahu. Apa dia mak? Tengok je lah nanti. Itu Allah tadi. Balik-balik kepada makna tu.
Jadi segala puji-pujian tu semua balik pada Allah. Pada Allah. Itu sebab kalau kita lihat kat depan nanti dekat depan nanti Allah ni kan disebut lillahi. Lillahi. Betul tak? Alhamdulillahi. Maka lam pada lillahi ni, lam pada lam Allah ni, lam yang pertama ni. Lam yang pertama Allah ni, lam pertama tadi, lam tu dengan makna milik. Dengan makna milik. Lam yang pertama lillahi. Lillahi itu dengan makna milik. Maksudnya apa? Segala puji-pujian itu hanya milik Allah. Lam itu dengan makna milik. Lam itu dengan makna milik. Hanya milik. Maknanya dah tak ada puji-pujian lain dah. Dah tak ada dah hak milik orang lain. Kenapa? Kerana semua pujian itu, keseluruhan, dan tidak ada sesuatu yang lain lagi. Semua dan keseluruhan pujian itu hanya milik bagi Allah. Itu sebabnya Allah puji Allah, Allah puji hamba, hamba puji hamba, hamba puji Allah. Maka semua pujian tadi balik-balik semula kepada Allah. Maka ketika itu tidak ada lagi sesuatu pada kita kecuali la haula wala quwwata illa billah. Itu yang dibalik ke sana balik. Jadi tak adalah sifat keakuan kat situ. Tak adalah kita nak rasa takabur, kita tak ada nak rasa kita tak ada rasa ujub, kita tak ada nak rasa sam'ah. Jadi sifat-sifat penyakit-penyakit hati itu semua terlepas lah. Kenapa? Kerana kita meyakini bahawa semua apa yang ada pada kita, baik sama ada orang puji kita ke, kita puji orang ke, semua itu milik Allah. Itu sebabnya kalau faham betul-betul konsep ni, maka ketika itu kita tahu dan kita yakin bahawa kita tidak punya apa-apa. Kenapa? Kerana dibalik-balik semula kepada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, hanya segala-galanya Allah. Selesai? Alhamdulillah. Ya, sila. Okey. Yang kedua, Rabb. Siapa Allah? Kat situ tulis Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dah selesai ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah. Siapa Allah? Rabb. Rabbil alamin. Ramai sekali Rabb. Rabb ada makna Tuhan. Ada yang diberi makna Tuhan. Tetapi kebanyakan para ulama meletakkan Rabb ini dengan makna tarbiyah ataupun dengan makna mendidik.
tidak diletakkan dengan makna Tuhan. Rabb itu tidak diletakkan dengan makna Tuhan, tetapi dengan makna yang lebih tepat, iaitu dengan makna tarbiyah, ataupun dengan makna mendidik, ataupun dengan makna mengurus. Siapa Allah? Iaitu pendidik. Pendidik dengan makna pendidik ataupun pengurus. Kerana apa? Kerana dia ambil dari perkataan Rabba yarubbu tarbiyatan. Rabba yarubbu tarbiyatan. Tarbiyatan dengan makna pendidik, mendidik. Allah tu mendidik. Okey, nanti kejap lagi baru kita simpulkan. Al-alamin. Huna al-alamin kullu ma siwallah. Apa makna dia mak? Tiap sesuatu selain Allah. Mana ni? Tiap sesuatu selain daripada Allah. Al-alamin dengan makna kullu ma siwallah. Kullu ma siwallah. Tiap-tiap sesuatu selain daripada Allah. Jadi bukan hanya sekadar Tuhan. Itu makna dia. Jadi bukan hanya sekadar Tuhan, tetapi Allah tu mendidik. Mendidik kita semua ni. Kita semua duduk dalam pendidikan Allah. Awak maksud pendidikan Allah, apa sekalipun yang berlaku ke atas kita, maka semuanya itu mengandungi maksud mendidik. Itu maksud dia. Kan, pagi ni kita makan masin. Siapa bagi masin? Allah bagi masin. Kenapa Allah bagi masin? Sebab Allah nak didik kita. Jangan kita kata je kita ni pandai masak. Biar ada ketika Allah nak didik hati kita. Pagi ni kita jalan lancar, mudah, lapang, pun hati-hati. Situ pun ada pendidikan Allah. Kalau kau leka, lalai, maka kau akan rosak. Jadi semuanya itu duduk dalam pendidikan Allah. Allah mengurus dengan makna mendidik. Bukan hanya sekadar dia ngurus saja, tak. Tetapi dalam dia mengurus kita itu tadi, semuanya ada makna dan maksud. Makna dan maksud yang mana dia sedang mendidik kita. Sehingga kan ada ulama menyatakan bahawa dunia ni adalah tempat pentarbiahan dan pendidikan untuk menjadikan kita orang yang bersifat syurga. Itu sebabnya orang masuk syurga tu orang baik. Dah tak ada lagi sifat hasad, tak ada lagi sifat benci, tak ada sifat marah, tak ada sifat-sifat benda-benda yang tak baik tu dah tak ada dah. Sifat ujub, sifat sifat takabur, hubbul jah, rasa kemegahan, tak ada. Sebab apa? Sebab semuanya dah ditarbiah sewaktu berada di dunia, dah dididik untuk jadi orang baik. Jadi bila masuk je syurga besok, semua orang baik. Ada apa nak tanya? Lain macam kerutnya tu. Ada apa nak tanya? Tanya. Itu sebabnya bukan dengan makna Tuhan semata-mata, tapi dengan makna pengurus dan juga pendidik. Dia kan pengajar. Kalau pengajar ni dia tulis kat papan putih, lepas tu dia balik. Itu pengajar. Kalau pendidik, dia tulis, dia hurai, faham ke tak? Tak faham, dia hurai lagi. Faham tak? Tak faham, hurai lagi.
Jadi Allah Ta'ala jadi uruskan kita ni bukan hanya sekadar dia mengurus, tapi dalam pengurusan dia tu ada maksud didikkan. Allah didik kita untuk jadi orang baik, untuk balik semula pada Allah, untuk memakai sifat-sifat takwa tadi, sifat ahli syurga. Itu sebabnya kita ni sakit, duduk atas dunia ni sakit. Siapa suka sekolah? Kita suka sekolah, zaman sekolah tu memang seronok. Tapi bila cerita balik zaman belajar, kan, nak buat kerja rumah, nak buat kerja sekolah, nak buat itu, nak buat ini, tak siap kena rotan di atas kursi, duduk bawah meja, duduk tengah panas, jalan itik, kan, pergi sekolah. Tapi dengan hasil kesusahan, keperitan, sakit yang kita lalui zaman sekolah, tengok hari ni dah boleh membaca, boleh mengira. Dulu kita, saya tak kata orang lain, saya sendiri, saya tak ingat sifir. Darjah 4 tu tak ingat sifir. Sifir 2 ingat lah. Sifir 4, sifir 5 tu 5 kok kacang goreng lagi. Sifir 6, dia lepas 6. Dia kan ada 2 grup tu, 1 sampai 5, 6 sampai 10, 6 sampai 9. 6 sampai 9 tu memang tak ingat. Tapi cikgu letak dekat depan tiang sekolah. Tiang sekolah tu kan semua sifir, duduk melangor. Tapi berkat dia tu sampai hari ni, kan, mamak dia nak sebut harga, dia nak kira harga, dia geleng kepala. Anak-anak kita hari ni tak ada kalkulator, menggelupuh dia. Saya berapa kali saya beli burger, budak burger menggelupuh. Kalkulator. Saya kata apa hal kau, dia kata. Ni nak kira burger ni apa? Kira bagi kepala otak aku, sekolah ke tak sekolah? Kata ada SPM. Kan? So bayangkan, malasnya hari ni. Orang tua-tua dulu dah, dia boleh kira selamba je, kan. Tapi dia nak dapat macam tu macam mana? Di rotan, malam tak boleh tidur, sampai tersengguk-sengguk tengok buku matematik. Susah tadi. Itulah keadaan kita hidup atas dunia ni. Orang yang nak jadi baik ni susah. Sakit, menangis. Lawan hati dan perasaan dia tu, nafsu dia tu. Kita ni yang penat tu mak, sebab kita lawan nafsu. Tu yang kita penat sangat tu, nak mengenderai, menguasai nafsu kita. Jadi akhirnya kita sakit, kita menangis. Dia nak macam ni, kita nak macam ni, Allah nak macam ni. Tapi dengan kita menangis tadi, itulah akhirnya dengan proses yang kita lalui, tangis, pahit, perit, kita boleh mengawal nafsu. Bila kita dapat kawal nafsu tadi, maka sifat-sifat kepujian tadi akanlah lahir dan terbentuk. Selagi mana nafsu tadi menguasai kita, selagi itulah sifat kepujian, sabar, redha, tawakal, syukur, itu semua takkan dapat, takkan hadir. Tapi bila kita dapat kawal nafsu, kita lalui proses tadi dengan baik, Allah datangkan kesusahan, Allah datangkan pasangan kita macam ni, Allah datangkan anak kita macam ni, Allah datangkan jiran kita macam ni, orang yang menyakitkan hati kita je. Tapi sebenarnya walaupun pahit dan perit, di situ adalah proses untuk kita dapat kawal nafsu kita. Bila kawal nafsu tadi dengan baik, maka insya-Allah di situ selepasnya akan lahirlah sifat-sifat terpuji tadi, sifat ahli-ahli syurga tadi, sifat sabar, sifat redha, sifat tawakal, sifat syukur. Itu penting tadi. Dia bukannya boleh dia datang sifat syukur dengan ada sifat, dengan ada nafsu, tak ada. Nafsu tu dia kena turun, kena sampai dia boleh kawal benda tu, baru datang sifat-sifat kepujian tadi. Tapi nak sampai kepada datang sifat kepujian ni, menangis ni mak, nangis kita, menangis air mata darah. Sebab apa? Sebab nak lawan benda yang kita gendongkan tadi tu. Tu akhirnya, tu sebabnya Allah sendiri yang urus dan juga didik segala alam ni. Akhirnya Allah Ta'ala, ulama kata apa? Allah jadikan alam untuk manusia. Kenapa? Sebab disitulah kita belajar erti kemanusiaan dan
kehambaan. Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya? Tak ada? Masya Allah. Tu memang nak balik dah ni. Jangan tanya tak boleh balik. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kesimpulannya tadi, segala puji-pujian itu hanya milik bagi Allah. Baik pujian itu datang daripada mana sekalipun, semua pujian itu lillahi, milik bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Dengan makna pengurus dan juga pendidik. Allah yang mengurus alam ini dan Allah yang mendidik seluruh alam ini. Dengan makna apa? Dengan makna setiap apa yang terjadi pada dua tangan kita, semuanya dengan makna mendidik. Ada pendidikan di situ yang perlu kita ambil. Wallahu ta'ala. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan, pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tanggung majlis dengan tasbih kafarah dan subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.